Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara-saudara, lebih lagi orang habis sodok di kawasan Bukit Jiak dan juga Sabak Ali, Sabak Amir. Kita mari tengok bersama suasana di atas bukit, tiga bukit ni. Kerana Bukit Jiak ni ia sambung dengan Bukit Sabak Ali sambung dengan Bukit Sabak Amir. Jadi kawasan di atas tu kita tengok tak sekarang ni telah duk putus dah lah. Tu tangga-tangga hak kita duk naik semua-semua tu. Tangga 100 tinggal 300 dah. Orang duk kecek pas mari kita naik Bukit Jiak ni tangga 100, tangga 300 tu. Di tangga tu lah ni tu rumah. Dek tu lek ning dah tu. Orang panggil tangga di tengah kampung lah. Tu rumah ada keliling satu kampung Jiak tu. Maka lah ning tu tengah duk putus, duk sodok. Duk buai lah rumah-rumah tu. Kita tengok gambar ni. Suasana tu tangga. Duk naik pergi tengah kampung tu. Rumah lek tu lek ni asal tu kapek tangga tu. Ini tinggal sikit dah rumah dah. Kerana saya pun dapat pada saudara tu hak banyak hari dah. Dia duk buat mula-mula tu tak dah dia mau buat video untuk kita bakal tengok. Lebih lagi orang hak duk dijauhi, hak biasa duk di kawasan ni nah. Ya tahulah lebih kurang berkenaan dengan kawasan ni. Tengok rumah tak ada sikit abuk dah. Asal rumah penuh tu. Ni ada hak tinggal lagi. Baru duk buai, duk sodok. Jadi kereta neko duk dah lagi dah. Dia tengok duk putus turun tu. Hari-hari lah tak ada berhenti lagi lah. Kemungkinan tak berapa hari habis. Habis di sini lah baru dia nak mari sebelah oleh Jabal Soden naik ke kawasan dah lah banyak tempat lagi lah yang dia nak buai tu. Lepas tu pada waktu semalam tu saya pergi di kawasan di Masjid Jarwah dah. Jarwah ni pun orang biasa tahu, biasa mari tu tahulah. Jadi dukai-dukai kedai-kedai kayu, halagah-halagah di kawasan tu dia likung pi dah. Duk katak nak putus turun, likung dengan tempat dia tu lah.